pagi tiba, ku siapkan alatku. Semangat baru, tak sabar menunggu. Dari ruang kecil jadi dunia besar, tempat mimpi dan hobi bertemu benar. Gak peduli kata orang di luar sana, selama hati senang, itu maknanya. Hobby Channel, tempat kita beraksi, bikin karya, bahkan inspirasi. Setiap detik penuh energi, karena hobi ini hidup di hati. MFS Hobby Channel, kita main, kita belajar, kita enjoy total. Jet warna kamera dan imajinasi, setiap proyek penuh kreasi. Gagal pun tetap tersenyum lagi. Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak review starter deck terbaru daripada Monster Play ataupun Monster Galaxy Card. Okay, so untuk maklumat korang, ini adalah starter deck Aero Blade starter deck. Dan ini adalah starter deck yang ke-11 tak silap aku, yang ke-11. Dan ini bertemahkan Windara punya set. Tapi sebelum aku reviewkan item yang ada kat depan ni, selamat datang yang baru dengan aku punya channel. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kau tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so untuk video kali ni kita nak reviewkan starter deck terbaru, iaitu Aero Blade. So ni kotak dia. Okay, so untuk starter deck ni, kalau korang tengok kat sini, boleh menghasilkan 3 poster plus kad tambahan. Dan kat depan ni ada 4 kad istimewa. Dan akan dapat satu arena mat lah macam biasa. Dan kotak depannya, kalau korang tengok kat sini, ada Maharaja Roramos Final Form. Dan ini ada Boboiboy angin. Okay, di tepi je adalah Aero Blade punya logo. Dan kat belakang ni adalah poster-poster yang dapat dihasilkan lah daripada starter deck Aero Blade ni. Dan ini kad-kad yang terdapat lah kat dalam ni. Okay, di tepi ni tak ada apa, cuma ada barcode untuk cara bermain. So jom kita reviewkan kad ni. Okay, so kalau korang beli starter deck Aero Blade ni, first kali akan dapat satu arena mat. Okay, arena mat ni arena mat bertemakan Windara punya set . So aku akan bukakan arena mat ni untuk tunjukkan dekat korang. Okay, arena mat ni macam biasalah. Dan ni adalah arena mat kertas saja. Okay, arena mat ni kita tengok kat belah kanan, belah kiri ada elemen kedua, ada Boboiboy Boboiboy punya suit Windara lah kalau korang tengok kat sini. Dan di tepi ni ada antagonis je lah, ada Ramos, ini apa namanya, Cikala, Karumbang. Yang ni aku tak ingat nama je ni, general ni lah. Dan ni ada apa nama raksasa ni, aku tak ingat lah, yang lipas tu. Okay, so ni arena mat yang korang akan dapat lah untuk kalau korang beli starter deck Aero Blade ni lah. Okay, so kad yang terdapat kat dalam ni ada kat dalam ni. So yang ni dibungkus dalam seal. So kita keluarkan lah kad dia. Okay, so untuk kad istimewa, 3 kad istimewa ni aku akan letak kat belakang. Okay, so kalau korang beli starter deck Aero Blade ni, first kali akan dapat cara bermain. Dan ada chop ni, 9 chop untuk menang satu kad promo. So kalau korang masuk tournament mingguan dekat kedai-kedai yang kedai-kedai yang menganjurkan perlawanan Monster Galaxy Card ni, so korang boleh claim satu chop. Kalau dah dapat 9 chop, bolehlah redeem promo card. Okay, so ni adalah HP marker dia. HP marker dia adalah version baru . Kalau sebelum ni setiap version dia lain-lain. Yang ni adalah Aero Blade punya version. So, dia punya corak je macam ni lah, cantik lah, macam corak angin macam tu lah . Okay, ni depan dan ni belakang. Okay, so jom kita reviewkan kad-kad yang terdapat dalam starter deck Aero Blade ni. Okay, first kali kad ni mengandungi 30 kad. Dan ini adalah kad pertama, iaitu Boboiboy Duri. Kita tengok artwork dia cantik dengan suit Windara. Dan dia punya backgroundnya warna hijau. Dan ni kad level B, serangan 80, nyawa 100. Efek dia, serangan pertama kat lawan terkena pada diri sendiri. Okay, best juga efek dia.
Dan seterusnya General Sibella, kad nombor 10, kad level B, nyawa 140, serangan 100. Efek dia attack tambah 40 jika pernah menggunakan kad General Chikala, Karumbang, Muskida dan Kelkatoa. Dia boleh meningkatkan serangan dia lah. Okay, next kad ketiga adalah kad Yaya, kad nombor 28. Nyawa 120, serangan 80. Efek serangan kad lawan pertama kad lawan terkena pada diri sendiri. Dan seterusnya Ying, nyawa 100, serangan 60. Kad nombor 30, kad yang terakhir, serangan pihak lawan terkena tidak berkesan sebanyak 3 kali. Ni pun efek yang best Okay, next kad awesome ni adalah kad animasi apa ni, anime aku panggil anime je lah. Cantik dia punya artwork dia. Suit Windara, bobo-boy angin. Okay, cantik pula. Okay, next Bobo-boy Solar, kad nombor 2. Serangan 120, nyawa 140. Efek dia ambil kad paling atas dari deck pihak lawan dan letakkan di zone kalah. Okay, best juga efeknya, menarik. Dan seterusnya Bobo-boy Halilintar dengan Suit Windara, kad nombor 1, kad pertama. Okay, nyawa 140, serangan 120. Efek serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Okay, seterusnya kad awesome daun. Oh, ni pun cantik betul lah. Lawa kau kalau korang tengok kat sini artwork dia. Oh, cantik betul. Okay, next kad awesome api. Ni lagi mantap. Ni Blaze Bobo-boy Blaze kan. Kalau aku tengok sini ada cakra api macam Bobo-boy Blaze. Oh, lawa betul. Okay, next General Chikala, kad nombor 12. Serangan 120, nyawa 160. Efek HP tambah 40 jika menggunakan kad General Muskida, Karumbang, Sibella dan Kelkatoa. Dia punya efek je apa ni, lebih kurang dengan efek kad apa tadi Sibella tadi Okay, kalau korang tengok efek dia macam sama kan. Betul lah, dia punya kad-kad ni dia memang ada link lah, general ni dia ada link dengan general yang lain. So kalau korang nak buat deck deck apa ni, deck Windaranya, best jugalah kalau letakkan general card ni lah, sebab card ni dia saling membantu antara satu sama lain. Okay, next Bobo-boy Ice, kad nombor 24, kad level B, serangan 100, nyawa 120. Efek serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Dan seterusnya Panglima Yanari. Tapi yang ni set Aeroblade ni bagi aku agak pelik sikit lah, sebabnya kalau tengok dia punya apa ni, nama je Aeroblade. So aku imagine dekat kotak ni ada gambar apa ni, Windara punya series kan. So tapi untuk starter deck ni dia campur tau. Dia ada apa ni, daripada Baraju punya watak, ada Panglima Yanari. So bagi aku agak janggal sikit lah, sebabnya kalau Aeroblade ni aku anggapkan yang SR dia adalah SR Beliung yang paling kuat kan. Tapi untuk set ni SR dia, untuk maklumat korang, adalah Bobo-boy Frostfire So nampak macam lain sikit daripada yang lain. Bukan lain sikit, lain banyak lah. Okay, so seterusnya kat nombor 25 adalah Panglima Yanari. Nyawa 180, serangan 160. Efek attack kat lawan kurang 40. Okay, next kad sokongan kekal lah. Ni adalah kad sokongan kekal yang ke berapa lah, tak silap aku yang ke berapa, ketiga atau keempat tak silap aku lah, kad sokongan kekal. Tapi kad sokongan kekal kali ni adalah pelik, ada lain macam sikit lah, sebab dia adalah karakter Adudu dan Mecha Pro. Okay, so kita tengok kad sokongan kekal ni. Kad nombor 26. Kad sokongan ini kekal di zon sokongan, efek berterusan dan hanya akan dipindahkan ke zon kalah apabila digantikan dengan kad sokongan yang baru. Dan kita tengok efek dia apa. Pihak lawan tidak boleh meletakkan kad bersyarat di zon aktif. Efek dia pun efek yang berbahaya. Okay, seterusnya. Oh, maaf aku terlanggar punya kamera. Okay, seterusnya kad yang kita dapat daripada set starter deck Aeroblade ni adalah Mas Gardu. Okay, ni Mas Gardu ni adalah karakter yang terdapat dekat series Baraju. Okey, seterusnya Mas Gardu kat nombor 27. HP kat lawan berkurang 40. Dia berlawanan dengan Panglima Yanari. Kalau Panglima Yanari attack kurang 40, tapi yang Mas Gardu ni nyawa pula kurang 40. Okey, seterusnya General Muskida kat nombor 11. Nyawa 80, serangan 60. Efek dia attack dan HP tambah 60 jika pernah menggunakan kad General Chikala, Karumbang atau Sibella dan Kelkatoa. Okay, seterusnya Bobo-boy Blaze. Ni adalah
antara watak utama dekat series Baraju Okey, Boboiboy Blaze kat nombor 22. Nyawa 120, serangan 100. Efek, susun semula kad di tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Okey, seterusnya Maripos kat nombor 21. Nyawa 160, serangan 120, attack tambah 60 jika pernah menggunakan attack tambah 40 jika pernah menggunakan kad kupu teri. Okey, seterusnya Alpha Tumbosaur. Okey, Alpha Tumbosaur ni pun tak sepatutnya ada dekat cerita Windara punya series kan. So Alpha Tumbosaur ni pada series yang Bulbasauri punya. Tapi termasuk juga dalam starter deck ni. Okay, so ni kat nombor 20 per 30. Nyawa je kuat, nyawa je banyak 220, serangan pun kuat 140. Efek, ambil satu kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Okay, seterusnya kad Raksasa. Ni ada kad yang terdapat dalam series Gentar punya. Okay, kad nombor 19. Nyawa 200, serangan 180. Efek kad lawan tidak berkesan. Okay, seterusnya Boboiboy Ice. Ni cantik betul punya. Kad dia cantik. Okay, kad nombor 6. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Dan seterusnya Boboiboy Gempa. Kad nombor 9. Nyawa 140, serangan 100. Efek, lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan hantar ke zon kalah. Okay, seterusnya General Karumbang. Yang ni je tak pakai mask Kalau korang tengok, inilah muka General Karumbang. Nyawa je banyak 200, serangan 100. Kad nombor 16. Attack tambah 60 jika pernah menggunakan kad General Muskida, Cikala, Sibella dan Kelkatoa. Dia memang ada link kad General ni Okay, next Maharaja Reramos. Ni antagonis utama dekat series Windara. Kad level B, serangan 180, nyawa 140. Kad nombor 17. Ambil kad Maharaja Reramos Final Form dari deck dan letakkan di tangan. Dia link dengan kad Maharaja Reramos Final Form. Okay, next Kelkatoa. Kelkatoa ni antara kad yang annoying tau. Kalau korang ada yang coki-coki punya Kelkatoa dengan lagi satu tu Cyclone Fury punya Kelkatoa, efek dia memang sangat-sangat sangat-sangat bagi aku menjengkelkan lah. Okey, nyawa serangan 40, nyawa 40. Okey, so ni serangan dengan nyawa je korang tengok tak kuat kan, tapi kita tengok efek je. Selalu efek Kelkatoa ni sangat-sangat sangat-sangat annoying. Okey, kita tengok efek je. Tetapkan HP pihak lawan ke 40 jika pernah menggunakan kad General Muskida, Karumbang, Sibella dan Cikala. Kita tengok efek je pun efek yang sangat-sangat berbahaya Okay, next Boboiboy Blaze dengan suit Windara. Oh, lawa betul lah. Okay, kad nombor 4. Serangan 120, nyawa 100. Efek kad lawan tidak berkesan. Okay, next Boboiboy. Kad nombor 8. Nyawa sama, nyawa dan serangan sama 80. Efek, tukar kad ini dengan satu kad jenis Boboiboy tahap kedua dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Dia boleh power up lah, boleh level up. Okay, next Boboiboy Taufan. Kad nombor 7. Nyawa 140, serangan 100. Efek, attack tambah 40 jika kad Kuputri atau Maripos ada di tangan. Dan seterusnya, ni kad sokongan Kokon Bot. Kad nombor 15. Tukarkan kad di zon aktif dengan kad Maharaja Reramos Final Form dari deck dan aktifkan efeknya. Dia boleh tukar apa-apa kad yang kita ada. Kalau kita gunakan kad sokongan ni, boleh tukar ke Maharaja Reramos Final Form. Okay, next kad sokongan Lambot. Kad nombor 13. Lihat tangan pihak lawan, pilih 2 kad dan masukkan semula ke dalam deck. Dan seterusnya kad istimewa. So kad istimewa pertama adalah, okay, kita akan dapat 4 kad istimewa. Okay, kad istimewa pertama adalah kad level S, Boboiboy Frostfire. Kad ni serangannya 160, nyawa 240. Kad bersyarat, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Ice dan Blaze. Kad nombor 23. Efek dia, pemegang kad ini dapat serangan pertama jika seri dalam awesome. Dia punya efek dia tak berbahaya sangat lah bagi aku. Tapi ni kad level S kan, selalunya kad level S ni efek dia sangat-sangat berguna. Tapi yang ni efek dia bagi aku tak bagi aku kurang power lah. Pemegang kad ini dapat serangan pertama saja jika seri dalam awesome. Tapi serangannya pun tak adalah kuat sangat, 160 je. Kalau serangannya 200 lebih, mungkin boleh one shot lah pihak lawan kita kalah kan. Okay, kad sokongan kedua adalah kad sokongan Tok Abah dan Tok Abah Kokotiam. Kita tengok ni artwork dia cantik kan. Tapi sebelum tu aku lupa nak reviewkan artwork dia. Dan ni artwork dia bagi aku cantik jugalah, sebab dia colour dia gold. Dan kat sini adalah dia punya api-api sikit kan, dengan ais sebelah sini.
Dan ni ada color dia, dan texture card dia pun tebal. Dan centering dia pun center, tak ada sengat-sengat Okay, next, kad sokongan kedua adalah kad istimewa kedua adalah kad sokongan Tok Abah Kokotiam, kad nombor 29. Efek kad sokongan pihak lawan tidak berkesan. Ni ada Gopal, Tok Abah dengan Feng Sangat unik kad istimewa je, sebab je kad istimewa kad sokongan So bagi aku rasa ni adalah kad istimewa pertama yang aku rasa aku review kad sokongan Sebelum ni bukan kad sokongan tau yang kad istimewa, tapi untuk set Aeroblade ni dia bagi kad istimewa je adalah kad sokongan Okay, next, Kuputeri, kad nombor 5. Ni cantik dia punya artwork dia macam toleh ke belakang. Dan ada kipas angin Okay, nyawa 140, serangan 120, kad nombor 5. Kita tengok efek dia. Automatic menang jika kad jenis Boboiboy Taufan dan Maripos ada di zon menang atau kalah. So kalau korang nak gunakan efek je ni, pastikan korang dah gunakan Taufan ataupun Maripos. Baru dah kita boleh aktifkan efek automatic menang ni. Sebabnya efek automatic menang ni antara efek yang berbahaya kalau korang melawan dekat tournament Okay, ni artwork dia cantik. Dan kad istimewa terakhir adalah kad Maharaja Reramos Final Form, kad level A. Dan kali ni kad istimewa ni adalah kad Final Form So sebelum ni aku tengok kad Reramos ni gelap, tapi untuk yang artwork Aeroblade ni nampaklah muka Reramos dia. Kalau korang tengok kat sini kan, dia tak adalah nampak macam tenggelam sangat. So kad istimewa ni bagi aku adalah ada penambahbaikan, sebab kita nampaklah karakter dia. Okay, so ni serangan 140, nyawa 220, serangan 140, kad nombor 14. Kad bersyarat, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Maharaja Reramos. Kita tengok efek dia. Jika kalah dalam usaha pertama, pindahkan satu kad dari zon kalah pemain ke zon menang. Efek dia pun efek yang berbahaya. Kalau kita kalah awesome, kita boleh pindahkan satu kad dari zon kalah pemain ke zon menang. Macam pelik juga So korang kalau nak gunakan Maharaja Reramos ni, pastikan korang kena menang awesome Sebab apa? Sebabnya kalau aku tengok kat sini, jika kalah awesome pertama, pindahkan satu kad dari zon kalah pemain ke zon menang. Rugilah kad kita kan, sebabnya zon kalah pergi ke zon menang. Kalau zon menang pergi ke zon kalah, bagi aku agak logik Tapi kali ni efeknya pelik sikit sebab kita boleh pindahkan kad ke zon kalah ke zon menang. Kalau pihak lawan kita ada 4 kad di zon menang, kalau kita gunakan kad Maharaja Reramos ni, kalau kita kalah, kita terus automatik kalah teruslah, sebab pihak lawan kita boleh pindahkan kad ke zon kalah ke zon menang dorang. Pelik juga efek Maharaja Reramos ni tapi aku tak tahu apa muslihat Monster buat efek macam ni Okay, so kita dah habis review ke semua kad-kad yang terdapat dalam starter deck Aeroblade ni. So seterusnya aku nak tunjukkan kat korang poster-poster yang dapat dihasilkan daripada starter deck ni. So stay tune dengan aku punya channel. Okay guys, seterusnya aku nak tunjukkan poster yang kita dapat hasilkan daripada starter deck Aeroblade ni. So kita mulakan dengan poster pertama. So yang ni senang sikit sebab dia dah letak nombor. Kalau tak ada nombor susah sikit korang nak jadikan poster. Okay, sini poster yang pertama Okay, dia tak center. Aku cuba centerkan dekat aku punya kamera ni kan. Okay, so poster pertama yang kita dapat hasilkan adalah poster ini Okay, aku cuba centerkan dulu sebab kamera aku ni bukannya kamera mahal. Okay, so ni adalah poster pertama daripada starter deck Aeroblade ni. Kalau korang tengok poster pertama dia, rupa je begini So di tengah poster ni adalah poster Boboiboy kuasa berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuasa 7 Okay, so ni Boboiboy kuasa 7. Dan ni adalah form untuk tahap kedua. Kalau korang tengok poster ni, dia dah susun daripada daun, solar, halilintar, AS, Blaze, Taufan, Gempa. Dan ni adalah Boboiboy standard. Dan di tengah dia ada lain daripada yang lain.
Sebab di tengah dia adalah karakter Kuputeri, iaitu watak utama dalam series Windara ni lah. So sangat-sangat ikonik dia punya poster ni. Dan sangat cantik lah sebab dia punya suit Windara kan. So nampak macam premium lah. Jarang lah kita dapat poster yang dalam satu poster ni memakai suit fully daripada series Windara. So inilah satu-satunya poster yang bagi aku kolektor perlu beli lah starter deck Aeroblade ni. Sebab poster dia sangat-sangat unik. Okay, so ni poster pertama dan kita nak teruskan dengan poster yang kedua. Untuk poster kedua kita mulakan dengan Sibella, General Mosqueda, seterusnya Cikala, dan di tengah lampu board. Dan poster ni center je adalah final form dia. Dan di tepi je Kokon board. Dan di bawah Karumbang, Roramos, dan yang terakhir Kelkatua. Okay, so ini poster kedua daripada set Aeroblade ni. Okay, untuk poster kali ni dia menggunakan watak antagonis untuk series Windara ni. Kalau korang tengok kat sini, dekat poster ni kesemuanya adalah karakter jahat yang terdapat dalam cerita series Windara lah. So kat sini ada semua general ada. Cikala, Mosqueda, Sibella, Kelkatua, dan ni antagonis dia Roramos dan Karumbang. Dan di tengah ada Power Spheral, Kokon board, Lambot, dan yang paling penting di tengah je ni ada Roramos final form lah. So antara karakter yang sangat-sangat penting dekat cerita Windara ni. Dan inilah poster yang dapat dihasilkan, sangat-sangat cantik lah. Sebab yang tadi poster pertama tu je ke semua elemen tapi yang ni adalah semua ada, yang ni poster kedua ni semua karakter antagonis dia. So sangat ikonik dan sangat-sangat cantik. Okay, so seterusnya kita nak buat poster yang ketiga. Let's go. Okay guys, untuk poster ketiga ni kita mulakan dengan Rosaksa. Untuk poster ketiga ni lain sikit sebab dia karakter dekat cerita Gentau punya series tapi ada Maripos. Okay, seterusnya Blaze. Seterusnya Forest Fire kat level S ataupun kat terkuat. Dan seterusnya AS. Dan seterusnya di bawah Yanari dan Mecha Pro, dan seterusnya Mas Gardu. Okay, so ini poster yang ketiga yang dapat dihasilkan dalam starter deck Aeroblade ni. So kalau korang tengok kat sini, inilah poster dia. Okay, so untuk poster ketiga ni dia punya karakter je campur-campur. Kalau korang tengok kat sini ada wakil karakter dia pada Genta, Sori, dan ni Windara, dan Ice dan Blaze ni untuk series terbaru iaitu Baraju punya series. Dan ada Frostfire. Yang ni je dah susun lah, Ice, Blaze jadi Frostfire. Dan di bawah ada Yanari, Gardu dan Mecha Probe. Yang ni aku pelik sikit kenapa Mecha Probe boleh ada kat tengah-tengah ni. Kalau korang tengok susunan dia, daripada biru, hijau, api, dan ni angin. Dan ni api dan ais. So partner je ais bersama dengan Gardu, api bersama dengan Yanari, dan di tengah ni combination dia api dan ais. Dan di bawah ni aku tak tahu kenapa boleh ada Mecha Probe memang pelik sikit lah. Dan di atas ni ada Maripos, Tumbosau, dan juga Rosaksa. So inilah je poster yang ketiga. Okay, so untuk set ni ada satu lagi poster tambahan Kalau korang tengok kat sini ada Ying, Tok Abah dan juga Yaya. Jom kita hasilkan poster tambahan ni. Okey, untuk poster tambahan pertama kita mulakan dengan Yaya. Seterusnya Tok Abah dan juga Ying. Okey, di bawah dia kita ada elemen-elemen ni lah. Okey, so cara nak susun je macam ni Okey, so yang ni adalah card awesome dia. So kita susun macam ni. Dan atas ni kad kad sokongan tambahan ni je lah. Okey, kita zoom lebih dekat. Okey, cantik. Okey, ni adalah poster tambahan ni. Kalau korang tengok kat bawah ni adalah kad awesome dia, cantik dia punya daun, api dan juga air. Dan ni ada Tok Abah Kopitiam, Ying dan juga Yaya. So combination ni sangat unik untuk starter Aeroblade ni sebab dia boleh hasilkan poster yang
lain daripada yang lain sebab kali ni ada Yaya dan juga Tok Abah ni rasa sangat lain daripada yang lain. Okay, so kita dah habis review semua kad-kad yang terdapat dalam starter deck Aeroblade ni. Ni Aeroblade. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. Kalau korang nak beli starter deck ni, aku ada letak dekat link video aku, boleh beli kat situ. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. Terima kasih kerana tonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.